Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah, untuk slot Sembang Podcast at KB Kuala Kelawang hari ini bersama saya, Cikgu Aliyah Hani binti Zubaidi, kaunselor KB Kuala Kelawang, atau mungkin anak-anak murid saya lebih kenali saya sebagai Cikgu Hani. Baiklah, untuk sesi pada hari ini, tetamu jemputan kita namanya panjang betul ya, Damia Batrisha Iman binti Zarihi, yang merupakan Timbalan Presiden 1 Majlis Perwakilan Pelajar KVKK. Hai Damia. Ya, saya Cikgu Hani. Kalau ikut panjang betul nama awak. Ada nombor minit tak? Ada. Boleh lah. Jadi sorry selit sikit. Okey, Damia, kenalkanlah diri sikit dekat kawan-kawan, tetamu yang nak tengok ni. macam Cikgu Hani cakap tadi, nama saya Damia Batrisha Iman binti Zarihi. Lebih dikenali sebagai Dami oleh cikgu-cikgu dan rakan-rakan. Saya juga merupakan seorang pelajar program pengurusan perniagaan dan juga merupakan Timbalan Presiden 1 bagi Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocational Kuala Kelawang. Okey, cikgu panggil Dami lah Boleh. Pendek sikit kan? Okey. So Dami, boleh bagi tahu sikit tak awak kohort ke berapa? Saya bagi sijil kohort 2023. Okey. Bagi diploma kohort 2024. 2024 bermakna sekarang tahun yang ke? Tahun akhir, tahun 4. Akhir. Senior dah ni Okey, baiklah, macam hari ni kita santai. Kita sebenarnya nak kenal KV Kuala Kelawang ni. Okay, tapi sebelum tu, cikgu ni nak tahulah. Saya bahasakan diri cikgu lah, senang sikit kan. Boleh. Sikit, boleh? Okey. Dami, banyak-banyak sekolah. Kenapa KV? Lebih spesifik dia, kenapa KV Kuala Kelawang? Cuba cerita sikit. Kenapa KV Okey, sebenarnya memang saya ada seorang pakcik yang backgroundnya memang college vocational lah. Tapi dia ambil culinary arts. Jadi sepanjang tempoh saya study lah daripada form 1 sampai form 3, saya ikut perkembangan dia untuk jadi seorang semasa dia menjadi pelajar college vocational lah kan. So saya tengok dia punya perkembangan, macam mana dia dekat dalam KV. Saya tengok memang bagus lah. Bagi saya memang saya rasa saya attract kat KV. So sekarang ni pun dia dah jadi cikgu. Dia daripada culinary dekat KB Kuala Selangor. Lepas tu dia continue dekat UPSI, ambil degree. Lepas tu sekarang dia jadi cikgu dah. So daripada situ saya tertarik lah untuk masuk KV. Okay. Kalau cikgu boleh tahulah yang awak mula follow pakcik awak ni tahun bila? Awak tu umur berapa? Saya daripada form 1. 2019. Okey. Waktu tu PKP. PKP. So dari situ awak memang ada aim lah nak ke KV. Ya betul. Okey, kalau ikut 2000 berapa tadi? 2020 apa tu? Yang masa awak dah cerita nak masuk KV 2019. Okey, tahun cikgu posting tu. Tu info sikit lah kan. Okay. Sedikit fakta tentang Cikgu Hani. Boleh lah kan. Okey, baiklah. So awak pun so mainly kenapa awak pilih KV ni, basically punca dia adalah sebab awak tengok pakcik lah. Dan awak tengok smooth lah juga dia punya journey dia. Dan sekarang pun jadi cikgu kan. Ya betul. Cantik tu. Okay, alright. So bila awak dah masuk KV, kamu pun kalau ikutkan tahun 4 lah. Dah super senior kat sini. Kalau ikutkan lagi setahun je kat sini. Okey. Ada tak macam sebelum masuk KV tu mesti awak ada macam ada mindset lah macam tu kan, certain perkara. Sekarang awak dah tahun keempat, apa perbezaan yang paling ketara? Okey, dulu masyarakat kita ada stigma yang mengatakan KV ni bukan untuk orang pandai. Jadi lepas saya masuk sini, actually sebenarnya kawan-kawan saya kat sini pandai je. Pandai sangat. Macam saya punya kawan-kawan semua boleh buat math, boleh buat sains. Maksudnya macam bukanlah tak pandai. Bukannya exam tu dapat G ke D, tak ada. Ni saya tengok exam setiap sem A. Saya macam betul ke tak pandai ni kan. Kat situ dah jadi macam penyemangat saya lah untuk do better untuk diri saya sendiri kan. So setelah 4 tahun saya kat sini, macam-macam saya punya mindset dah berubah. Pemikiran pun mungkin lagi matang lah. Cara handle masalah, cara bersosial dengan orang, macam mana nak handle orang yang buat buruk kat kita, macam mana kita nak handle orang yang buat baik dengan kita kan. So masuk KV ni sebenarnya bukan untuk kita belajar kemahiran sajalah. Sebenarnya banyak yang boleh upah diri kita, okay. So kat sini macam-macam pengajaran saya dah belajar, macam-macam nasihat saya dah dapat daripada cikgu-cikgu yang ada kat sini lah. So agak berbaloi bagi saya untuk masuk KV. Key point dia berbaloi. Okay. So macam kalau ikutkan ada perbezaan lah, maksudnya mindset awak. Okay, itulah soalan ni adalah ada perbezaan tak? Maksudnya meet tak expectation kamu sebelum masuk KV sampai sekarang? Okay.
Okay, meet my expectation. Meet your expectation. Sebab sebelum masuk KB saya seorang yang sangat tidak serius. Saya ambil semua benda remeh tau. Saya macam tak nak buat kerja ni, tak nak lah buat kerja ni. So bila dah masuk KB ni, saya macam committed. Saya sentiasa memberikan komitmen untuk join program, untuk buat PB. Macam kita semua tahu, kita KB ada PB kan. Benda tu berterusan, ada 2-3 PB. So Alhamdulillah lah, setakat ni saya tak pernah lagi miss hantar PB. Okay, mantap. Tanpa gagal. Hashtag tanpa gagal. Kita nak dengar. Okay. So kalau cikgu boleh ulas sikit lah tadi dia kata serius. Tu perbezaan lah. Maksudnya dulu dia macam rasa benda tak penting sangat apa semua kan. Tapi lepas 4 tahun Dami dekat KV ni, semua benda matter actually. Ini sedikit pesanan lah untuk yang mungkin ada adik-adik yang bakal masuk ke KV. Kita kena ada mindset yang satu. Kak Dami tadi Kak Dami cakap KV ni bukan untuk orang yang tak pandai. Okay, bukan orang yang tak tahu nak jadi apa, masuk KV lah. Bukan. Okay, tak ada dah mindset tu. Okay, sebenarnya dengan KV lah membuka awak jalan ke jaya yang sangat luas. Ni lah contohnya, nampak tahun keempat dia dah boleh fikir sendiri dah, dia punya thinking dia tu. Alright, okay, so kita semua tahulah, cikgu tahu, okay, awak dekat sini jawatan timbalan presiden. Ya, betul. Besar tu jawatan tu. Okay. Nak pikul pun berat tu. Pikul pun berat kan. Okay. Kalau cikgu tak salah lah, awak ni daripada tahun 1 masuk memang dah ada ciri-ciri pemimpin lah kiranya kan. Awak pun dah observe setiap tahun apa pengalaman awak, macam-macam lah yang kamu lalui. 2 tahun pertama sijil, kemudian automatik lulus semua subjek, layak dan berjaya naik ke diploma. Ada pesanan sikit tak Dami untuk adik-adik yang dah masuk KV lah, dah masuk KV yang peringkat sijil? Okay. Sebenarnya kalau korang dah masuk KV, dah peringkat sijil, dah nak masuk diploma dah pun, korang janganlah keluar. Keluar untuk ambil diploma lain ke apa ke. Sebab korang akan bazirkan masa korang dekat dalam KV. Sebab kita semua tahu kerajaan dah memperuntukkan kan untuk kita, untuk kita punya pelajar KV ni. Seorang satu apa yang kita dapat. Macam SKM pun kita ditanggung. Lepas tu agak tidak patut lah kalau awak nak keluar last minute. Maksudnya macam awak dah habis SEM 4, awak dah habis tunggu result, tiba-tiba awak kata awak nak sambung diploma kat tempat lain. Why not? Lagi 2 tahun je awak sambung je kat sini. Sebab asrama dah ada, makan pun dah sedia. Betul. Kita tinggal bayar apa je, bayar baju, bayar makan, itu je. Tempat tinggal semua dah ada. Asrama kalau KV Kuala Kelawang semua dapat. Tak ada kena halau Itu kelebihan lah. Kelebihan College Vocational Kuala Kelawang, kita tawarkan asrama untuk semua pelajar. Betul Dami? Okay. Daripada SVM dulu, CJ Vocational Malaysia lah SVM dulu, Dami pernah ke terfikir untuk nak berhenti tak kat situ saja? Okay, actually pernah. Jujur kan? Tipu lah kalau kata tak pernah. Sebab kita kan orang baru, masuk-masuk sijil tu kan, kawan-kawan semua kita tak kenal. So kita belum ada closure dengan kawan-kawan yang ada. So kat situ semacam pernah lah rasa macam ada kawan ke tak ada kawan ni, tak nak lah sambung dah. So dekat situ saya dah rasa macam Umi tolonglah cari sekolah lain. Tapi Alhamdulillah banyak cakap je. Dah setahun 4 tahun. Alhamdulillah masih di sini. Penguat dia sebenarnya sebabkan tak jadilah, cancel lah Umi nak keluar. Okay, sebenarnya penguat dia cikgu-cikgu kat sini lah. Cikgu-cikgu kat sini sangat supportive dan sentiasa menjadi penyemangat saya. Macam kalau saya kata saya nak keluar, Dami jangan, awak berpotensi, awak ini, awak itu. Saya macam okay lah, saya teruskan. Dan Alhamdulillah sampai tahun keempat saya masih di sini. Dan nak intern dah pun tahun depan, bulan 3 lagi. Sedih jugalah sebab pada saya lah mengenali Dami selama 4 tahun. Dami ni dia potensi dia sangat tinggi, sangat banyak, dan dia insya-Allah lah kan, setakat cikgu kenal awak lah, dia bagi vibe yang bagus. Allah, minta maaf terlanggar pula kan. Okey. Dia vibe dia bagus, dari segi kepimpinan bagus, dan pada pendapat cikgu, latihlah lagi orang-orang seperti awak. Cari lagi potential lah sebelum dia tinggalkan KV ni. Boleh? Alright. Sikit masa saya dapat tu. Nak tinggalkan KV tak lama lagi, nak kena latih orang lain ni. Berapa bulan je ada ni. Tapi berapa bulan yang ada ni, gunalah sebaik-baiknya. InsyaAllah cikgu. Okay, ni pelajar harapan saya jugalah kalau ikutkan. Dan saya yakin, bukan saya seorang je. Mostly pensyarah KV Kuala Kelawang memang mengharapkan Dami ni jugalah. Jadi tak salah lah kita pilih dia sebagai tetamu hari ni. Okey lah Dami. Banyak sebenarnya cikgu ni nak
Nak tanya lah. Nak berbincang apa ni banyak sebenarnya. Tapi masa betul-betul lah Menceremurui kita. Okay. Tapi tak apa, mungkin ada slot lagi lepas ni. Slot untuk kita? Jumpa. Slot kami berdua lah kiranya kan. Boleh tak Mi? Kita tanya Cikgu Azrai. Kita tanya Cikgu Azrai lah nanti kan. Okay. Jadi untuk hari ni kita borak itu sahajalah. Mungkin ada slot lain lepas ni. InsyaAllah. Semoga ada. Nak masuk YouTube eh? Boleh. Okay, jadi untuk hari ni itu sahaja daripada kami, dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di kemudian hari. Dengan itu, okay. Assalamualaikum dan bye.